Okey, apa kesan minum madu saya? Kesan dia, saya minum hari tu, alhamdulillah, dia punya kalau macam demam tu dia cepat kebah. Orang Kelantan panggil cepat kebah. Lepas tu lepas pada saya minum apa semua tu, saya bagi dekat anak saya. Anak saya tu dia eczema. Dia duduk asrama, dia tak boleh nak kena habuk dengan tak boleh kulit kering. Jadi bila dia makan tu nampak alhamdulillah lah, nampak beransur baik. Cuma dia baru makan lebih kurang dalam 6 bulan gitulah. Lepas tu on off. Sekarang ni dah jumpa tuan tanah tuan tanah sendiri ni, maknanya kita akan continue balik dengan madu Dr. Bazrul lah. Ayah minum juga? Ayah saya tu dia minor stroke. Sekarang ni belum minum lagi. Sebab lepas pada ni kita balik nak bagi dia minum lah. Okey. Gitu. Jadi alhamdulillah. Alhamdulillah lah. Jadi cubalah enzima pun dah mula baik. Enzima pun mula membaik. Enzima mula membaik. Kalau budak demam, insya-Allah. Budak demam ambil madu Dr. Bazrul ni, lepas tu campur sikit dengan limau nipis. Perah dengan limau nipis. Macam anak saya tu dia tak boleh minum direct madu, dia kena kacau dengan air suam. Bila kacau dengan air suam baru saya bagi minum. Okey, insya-Allah.